Woi! Siapa tu? Ada bunyi orang bunyi pergerakan ya. Lah, sekarang ni jam telah pun menunjukkan melebihi 12 tengah malam. Saya akan menyahut cabaran untuk menyiasat adakah wujud entiti ataupun perkara yang pelik dan juga menyeramkan di rumah tinggal yang telah kita pilih ini. Okay, sekarang ni saya berada di ruang tamu. Seringkali apa sahaja bayangan ataupun bayangan daripada perabot ataupun yang terhasil daripada apa tu? Macam ada bunyi ditarik, bunyi diheret. Kita tengok sekejap. Ui, rumah aku dah memang dah ni. Kita tak pasti apakah benda yang menghasilkan. Ui, siapa tu? Cuma, asal tiba-tiba, kenapa tiba-tiba saya rasa ada satu benda yang keluar daripada bilik ni? Umpama ada benda yang keluar daripada bilik ni, menuju ke arah keluar daripada pintu ni. Keadaan rumah ni dia agak misteri kerana pergerakan ataupun bunyi-bunyi yang terhasil, ianya tak menonjolkan diri. Dan saya akan berlega-lega di sekitar kawasan ini. Woi! Siapa tu? Ada bunyi orang, ada bunyi pergerakan ya. Siapa? Woi! Saya tak pasti apakah yang menghasilkan bunyi tersebut. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tim, ada gua nampak kelibat lah kat sini. Kat luar ni. Ada kelibat kat luar ni. Allahu Akbar. Ada nampak apa tak daripada dalam? Ada nampak kelibat, rambut panjang. Real babe. Terperanjat aku siut. Ada satu tenaga, satu suasana yang lain dalam rumah ni. Tenaga dia macam, kalau tadi dia macam berbahang, panas, dia macam hangat je kat dalam ni. Tiba-tiba dia jadi sejuk. Siapa tu? Dah, tim. Lebar dah. Cut dah. Kita stop lah. Cut. Aku dah tak tahan dah ni. Aku rasa macam lain macam dah ni. Mula-mula tu tak banyak perkara yang berlaku. Tak banyak kejadian yang pelik-pelik. Bunyi macam kerusi diseret ke atas tu. Dan pasal bunyi benda tu, dia hanya mungkin mainan perasaan. Masa aku duduk dekat sini dan aku cuba cari apakah ada benda-benda yang lain aku boleh nampak secara lebih jelas, lebih luas. Tapi bila aku beralih dekat tingkap ni, dekat luar, satu lembaga tutup muka macam tu, dia macam tengah pandang aku duduk. Sebab tu aku keluar tadi, dekat kerusi sana tu, dia dekat sini. Dekat sini. Kawasan ni dia macam macam ni. Yang aku nampak rambut tu. Apa yang kau rasa apa benda? Aku rasa tu Pontianak siut. Aku rasa Pontianak tu. Dan bila aku cuba duduk lebih lama lagi, seakan-akan ada benda yang akan cuba memerhatikan aku dan cuba mengganggu aku dengan lebih dahsyat lagi. Dan aku cabar kepada orang di luar sana yang rasa ingin menguji ataupun mencari ataupun menyahut cabaran berada di dalam kawasan rumah tinggal